Namun, aku bersumpah, wallahi, wabillahi, watallahi, kalau sekali lagi kerana geng-geng politik ini menjatuhkan maruah aku pasal sumut, kan, aku akan kutip mereka dengan ilmu yang aku ada. So, aku akan tengok siapa yang bermula. Dia akan merasa. Aku pertama sekali aku duk perhati Harun lah. Tak tahulah kot dia nak duduk atas katil bini tolong suap. Cara aku balun ustaz perawat pun tak lepas. Dukun Nusantara pun aku balun tumbang. Bila aku pakai nama aku sebenar iaitu Fauzi, itu tanda dia. Aku menjadi diri aku. Hampa akan mengenal aku siapa. Assalamualaikum Tuan Roy yang dihormati. Awak teruk sangat, no? Minta maaf lah Tuan Roy. Saya ambil video Tuan Roy tu saya ada edit sikit lah sebab panjang sangat kan. Jadi tapi semua tu percakapan Tuan Roy lah. Saya ni pun bukan orang bagus. Cuma saya nak beritahu pada Tuan Roy. Saya duduk parti Tuan Roy ni lama dah. Semua orang Tuan Roy nak kritik. Semua orang Tuan Roy nak tunjuk Tuan Roy ni yang paling betul, paling bagus. Tak apalah, saya tak kisahlah kan. Sampai perawat ni banyak sangat dah kena. Tuan Roy kata ustaz lah, ilmu asai lah, macam-macam. Tapi bila orang panggil berdebat, Tuan Roy tak berani pun. Bila kita panggil naik kotak, Tuan Roy tak berani pun kan. Tapi saya tak tahulah apa tujuan Tuan Roy ni. Tapi saya tengok banyak sangat lah Roy banyak kritik orang ni, kata orang ni. Tapi bila orang kata kat kita maaf lah, istilah koyok kan. Bagi saya bila Tuan Roy cakap tadi tu nak gunakan ilmu Tuan Roy sampai kata kat Harun takut makan nasi, duk atas katil makan nasi, ni apa benda ni? Kalau kita ni seorang yang beriman pada Allah Subhanahu Taala, kita tak boleh cakap benda macam ni. Ni satu benda kita mengugut awak ilmu kita ni hebat tak mana sangat. Tuan Roy, kalau kita nak cerita kita ni tinggi, ilmu kita tinggi, lagi tinggi gunung ganang bukit bukau. Sebab mereka ni tinggi pada kita. Dan rimau, binatang-binatang berbisa duduk di atas mereka boleh tanggung. Tapi mereka tidak boleh tanggung. Lau anzalna hazal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau melihat gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. Jadi bila Quran ni diturunkan pun gunung ganang tak berani nak terima, tapi manusia ni ambil terima. Jadi kita tak payahlah nak cerita kita ni hebat, ilmu kita ni tinggi. Saya pun dulu macam-macam juga, tapi bila kita mendalami ilmu-ilmu yang mendekatkan diri pada Allah ni, kita dah kurang dah. Kita dah kurang nak kritik, nak kata orang tu tak betul, orang ni tak betul. Sebab apa? Kita mengenali diri kita, kita sedang melihat diri kita, sebenarnya diri kita ni banyak lagi benda tak betul sebelum kita nak lihat orang lain tak betul. Cuma guru saya berpesan lah, kita sengap ni bukan kerana kita takut. Dan jangan sengap apabila agama kita, saat agama kita, bangsa kita, tanah air kita ditindas. Waktu tu kita kena bangkit. Tapi kalau kita nak duduk dalam bidang politik, kita nak boleh kritik orang tu, kritik orang ni, kita juga kena terima bila orang kritik, orang kata kat kita. Kita kena sabar. Sebab kita pun kata orang sedap. Bila orang kata kita nak mudah koyak, tak boleh lah. No? Tuan Roy, no? Jadi muhasabahlah diri Tuan Roy. No? Banyakkan dekat diri pada Allah. Janganlah duk kata orang tu tak betul, orang ni tak betul, orang ni. Kita pun tak tentu kita betul, tak betul. Hormatilah semua ilmu-ilmu orang yang ada. Kesembuhan, kehebatan, apa segala juanya, semua hak Allah, bukan hak kita. Kita ni makhluk yang Allah bagi pinjam amanah, bantu orang semampu yang kita boleh. Selebihnya kita serah pada Allah. Cuma saya pesan dan saya nasihat kepada Tuan Roy, janganlah sebut ilmu aku ni sampai orang kita boleh buat orang nak makan nasi atas katil lah, apa semua ni bukan satu percakapan apabila kita percaya kepada Allah. Ini bukan satu percakapan kita sebagai seorang Muslim. No? Jadi saya harap Tuan Roy boleh tarik balik lah dengan kata-kata tu, tak elok tu, sangat-sangat tak elok. Ingatlah, jangan kita rasa kita hebat, ada orang lebih hebat daripada kita. Jangan kita merasa kita tinggi, gunung ganang lebih tinggi daripada kita. Itu saya daripada saya. Jangan kerana kita ambil secubit garam kita rasa masin, kita nak kata mulut kita ni semua masin. Sedangkan lautan yang penuh air masin, belum pernah lagi kita rasa setiap titik air-air yang masin di lautan. Jadi itu saya dah pada Tuan Roy. Muhasabah diri kita, sama-sama kita menjadi orang baik, sama-sama kita membantu orang yang memerlukan.
InsyaAllah. Assalamualaikum.